Tasik Titi Wangsa ada event ke? Dah habis ke ni? Apa ni? Outdoor adventure. Ada event ke? Tu? Apa tu? Oh, ada event. Ada festival Taman Kuala Lumpur 2025 di BKL. Aset Kaya Mas bermula pada 17 hingga 26 Oktober 2025, 9 pagi hingga 11 malam. Dia ada KL Balcony. Inilah sepenuh apa tak tahu. Macam grand je. 17 hari bulan hari ni dah set up. Ni persiapan lagi ni. Ni community garden. Showcase Jabatan Pertanian. Oh, banyak ni nanti ni. Ada kat sini ni. Ni tengah-tengah duk set up semua ni. Ni pula Asia Marketplace. Ada jual-jual lah kot sini nanti. Tu ada nature spark kat sini. Situ. Ni ada kemah lagi. Lagi besar kemah dia. Sana lagi besar. Pakak-pakak mari. Tengah kayu-kayu. Oh, tengah sibuk kan. Boleh pakak-pakak mari festival ni kan. The boat dibuat daripada buluh. Oh, tengah bertukar lumuh nampaknya. Meriah ni nampaknya. Ni tapak dia. Malaysia Heritage Garden. Kemah besar kat sini, paling besar aku rasa ni. Oh, ni menarik sungguh nampak dia buat. Ni tengah duk siap dah ni. Pokok-pokok pun dah bawa masuk dah ni. Ni nama tempat dia Garden of Heaven. Oh, ada lemai periuk tu. Tak nampak. Tapi nak masuk, tapi tak bagi masuk. Curi-curi masuk juga. Mari sini ada restoran halal. Oh, Comel geng. Comel. Lawa. Dia larang mengambil pokok. Jangan kata-kata tangan ambil pokok pula Bawa balik. Api besar geng. Grand gila. Boleh pakak-pakak mari. Bateri pun dah nak habis ni. Okey geng. Pak anda nak mari boleh mari. KL Park Festival. Banyak lagi geng. Ui, besar. Pakak-pakak mari.